carilah macam mana rupa toluene. Okey, tahu tak toluene ni macam mana? Sebab yang ni you all nak letakkan dalam you punya report kan, case study tu. Okey, kena tahulah apa toluene punya chemical formula dia. Okey, so toluene dia ada macam mana? Dia ada ring. Okey, so dia macam ni. Ini benzene ring kan. So dia C6H5CH3, ada satu ini. Kalau kita sama ada nak buat CH3 ataupun satu alkyl group lah, which is nama dia ada sepatutnya methyl benzene. Tapi dia kita panggil scientific name dia adalah toluene. Okay. Right. Dia kalau toluene ni dia adalah something ataupun liquid yang orang kata dia colourless, dia colour macam air macam tu, colour water biasanya kita jumpa dia dalam crude oil lah. Okay. So kita gunakan dia sebagai solvent, okay, pelarut. Okay. Alright. Jadi workers ni they required to pour solvent-based ink into mixing container, clean printing roller using solvent and transfer solvent waste into designated containers. So dia lepas diguna tu dia buang. Dia ada macam waste lah. Okay, so the work is carried out in semi-enclosed production area. Although general ventilation is available, maksudnya dalam tempat kerja tu, okay, so you kena tahulah cara penceritaan dia. Sebab yang ni you all nak buat case, dia punya ada executive summary, dia punya introduction, so you all kena bercerita lah. Dalam case study ni, senario ni dia bagi orang kata interface sahaja. So nak bagi cantik dia punya penceritaan dalam you all punya report tu, you ceritalah sedikit. You kat mana nak dapatkan data dan sebagainya, you boleh dapatkan dalam journal, dalam mana-mana report yang dah dibuat lah, researcher dah buat. Okay, make sure you ambil itu sebagai, you quote, jangan tiru. Kalau tiru, itu sebagai plagiarize lah. Dan kalau you suruh mana-mana AI buat, dia punya appendixes ataupun references tu dia sangat dia bukan hallucination, okay, dia ni lah, tak pernah wujud pun tapi diwujudkan. So you all kena be careful lah untuk dapatkan dia punya credited as a researcher tu. Okay. So yang ni dia punya proses dia. During the preliminary survey, masa mula-mula dia buat survey dulu untuk dia buat CEM, Chemical Exposure Monitoring, the following observation were made. Sebab sebelum kita nak buat CEM, kita kena pergi survey dulu berapa orang kerja, ada SEG ke tak, ada control measure ke tak. So dalam tempat kerja tu dia ada ventilation. Ventilation is available. Worker reported strong solvent odor during ink mixing and roller cleaning activities, especially during peak production. Okay, during peak production ni mungkin dalam waktu tengah hari. So you ni depends pada you punya penceritaan. Mungkin group A1 dia punya during peak production dia pada waktu pagi. Mungkin group E dia buat waktu tengah hari. Jangan tirulah. So yang tu saya akan ingat saya masuk dalam Turnitin, kalau satu group tu dah masuk, maka ada lagi group lain, so itu dia sebagai plagiarize lah, dia akan jadi colour merah macam tu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana proses tu berlaku. Okay, so during preliminary survey, the following observation were made. Okay, apa yang dia lakukan, apa yang dia nampak masa dia buat survey mula-mula sekali tu sebelum dia buat CEM, toluene containing solvent ni was used frequently during ink preparation and roller cleaning. Okay, itu ada proses kerja dia lah. Sebab yang ni nak digunakan dalam flow chart. Okay. Workers perform similar tasks but different frequency and duration. Maksudnya semua pekerja tu buat pekerjaan yang sama je. Maksudnya work unit dia sama. Maksudnya tuang cat dan sebagainya. Tapi different frequency. Mungkin orang tu kerap. Selalu dia macam frekuensi tu meaning that this kerap lah, maksudnya pukul 1, pukul 2, maknanya banyak. Tapi kalau contoh kita ada 3 workers kan, A1, A2, A3. A1 ni lebih banyak penggunaan ink cleaning tu kan, toluene tu kan. Tapi kalau A3 ni kurang. So frekuensi itu penting untuk cerita tentang
proses kerja workers nanti, personnel nanti, dan juga duration. Mungkin worker satu dia buat sampai pukul 10 saja, pukul 10.30 rehat. Maksudnya ada kerja biasa, tak ada dah dia nak tuang ink tu ke dalam botol dan sebagainya, tapi worker dua ni selalu ada activities. So itu duration dia, maksudnya berbezalah frekuensi dan juga duration. Okay. Yang tu ada daftar dia, nanti saya akan tunjukkan. Local exhaust ventilation was available at the missing area, but its effectiveness was uncertain. Dia maksudnya ada sesuatu lah yang menyebabkan dia tak pasti kan, dia punya effectiveness. Ada sama ada inhalation tu was occur, maksudnya contamination occur dekat dia punya tempat pekerja tu ataupun dan sebagainya. Yang tu depends pada creativity macam mana you nak olahkan. Okay, workers wore, maksudnya dia pakai glove. However, respiratory protection was not consistently used. Maksudnya mungkinlah workers ni kadang-kadang dia tak commit dia tak maksudnya kadang ada orang dipakai ada pakai mask. Dia mask kan dia rasa macam sesuatu yang macam rasa terganggu lah bila kita pakai tu kan. Ada orang dia cakap untuk kesihatan, tak kisahlah terganggu dan sebagainya, nak pakai juga. Tapi respiratory protection ni dia tak pakai. Maksudnya ada pakai, ada yang tak pakai. So yang tu mungkin boleh nak buat olahkan lah. You boleh buat olahan di situ. Okay. Solvent container were sometimes left open. You see that? Open during work activities. Perasan tak? Bila sources of the contamination ataupun berlakunya dia buka. Ingat toluene tu dia meruap. Sebab dia adalah gases. Ingat dia adalah proses gasoline kan, dia ada fuels. So bila kita macam fuel ni gas diesel macam tu, kita buka je berbau macam alkohol dan sebagainya dia berbau. Jadi dia boleh dissolve lah dengan ada substance. Jadi bila dia terbuka, what happen kepada workers? Akan inhale lah that chemical. So what happen? Akan ada lah dia punya concentration sama ada tinggi ataupun tak. Okay, so itu adalah kita nampak kesalahan lah. Yang ni you all boleh buat masa discussion nanti. Dalam part discussion. Okay. And then direct reading screening showed fluctuating vapor concentration during mixing and cleaning. Maksudnya mixing lain bacaan, cleaning lain bacaan. So nanti you all dapatkanlah macam mana, apa perbezaan dia dan sebagainya. Okay, ini saya tak boleh bagi clue lah. Kalau sebagai jawapan itu dah nilai kan. Ini saya bagi idea sahajalah. Okay. Alright. So next kita pergi kepada dia punya analisis dia. Okay, so as a certified industrial hygienist, you decided to conduct integrated personal air sampling for toluene vapor for 3 selected workers. Macam biasalah, satu chemical kita nak buat adalah toluene. So toluene wajib ada 3 personel. Okey, tak boleh buat satu je. Jadi kita nak buat pemantauan peredaran bahan kimia di tempat kerja ni berdasarkan senario yang saya berikan ni lah. Okey, ingat pekerja ni dia melibatkan, dia proses, dia campur dakwat dalam toluene. Dakwat ni dia pekat tau. So toluene tu adalah ejen pencairan sebab dia adalah solvent. So dia fungsi dia nak apa? Nak bersihkan roller mesin cetak tu secara manually. Okay. Dan sambil tu dia workers pindahkan jugalah sisa pelarut tadi tu yang kita tak nak guna tu ke dalam bekas yang orang kata waste bottle lah. Itu proses yang dilakukan. Okay. Setakat ni boleh tak? Boleh faham tak penceritaan proses kerja yang dilakukan oleh personel ni? Boleh jadi you kena faham lah apa yang you all perlu tahu. Yang you all perlu buat adalah you kena faham case study ni, kena pasti proses kerja. Okay, kena ada tahu proses kerja macam mana, apa yang dia buat. Okay, proses kerja. Lepas tu apa lagi? Apa bahan kimia yang terlibat? Okay, kalau kat sini bahan kimia dia adalah toluene sajalah. Toluene And then sumber pendedahan. Tahu kan sumber pendedahan dia apa? Tadi ni saya dah bagi dah ni. Ada hint kat sini.
Yang nombor 5 ni. Di mana solvent container, solvent tu is a toluene tau. Dia tak tutup. Mungkin leaking. Nak kata leaking tak, tapi dia tuang dalam ink punya botol tu tapi tak tutup. Lupa, tak tahulah. Workers kan kadang-kadang dia buat dengan elok, dengan cermat, tapi kadang-kadang tak elok kan, tak cermat. Depends pada attitude pada workers tersebut. Okay. Jadi, sampling analysis for toluene were conducted using validated method. Validated method you kena tahu tau. Toluene, eksperimen 3. Kita pakai NMAM apa. Tapi kat sini saya bagi dah. Saya bagi kat sini. NMAM 1501. So yang ni kena kepilkan dalam appendix you all. Wajib. Tak ada method ni, 1 markah akan ditolak. Ada permarkahan dia. Okay. Appendix ada markah dia. Alright. Okay. Then student required to calculate personal exposure concentration. Tak tahu dah kan concentration macam mana. Nak kira kan. So kalau pakai apa? Untuk solid solvent tube, dia tak perlu ada weight. Dia perlu ada apa? Pakai apa formula untuk dapatkan concentration gas and vapor? Guys. ppm madam. Betul tak? ppm betul. So yang tu you all kena tahu ppm. Alright. So yang tu you kena tahulah dapatkan ni. Perasan tak ni? ppm. Okay. Miligram. Kalau nak kena wajibkan lah tukar conversion formula kan. Miligram per meter cube sama dengan ppm darab molecular weight. Bahagi ni. Saya dah bagi dah ni. Tapi saya nak dalam ppm because of kita punya sampel kita ni adalah dalam gas ataupun vapor. Jangan bagi dalam miligram. Tu dah salah lah. Yang tu miligram tu untuk dust ataupun fumes. Okay. Jadi ini saya punya saya dah bagi dah lah sampling dan analysis information. Okay, analyte kita chemicals. Okay, analyte ni adalah chemicals. Chemical apa yang kita guna adalah toluene. You ceritalah sedikit tentang toluene dalam introduction you all tu. Okay. You cerita toluene ni apa, macam mana dapatkan toluene, apa dia punya head effects of toluene. Selesaikan kat situlah dalam introduction. Okay, sampling method adalah kita menggunakan active personal sampling. Ceritakan sedikit apa itu active personal sampling. Kita ada banyak, kita ada 2 jenis, active dan juga passive. What is a passive, what is active? So boleh bezakan kat situ. Banyak penceritaan, banyaklah markah you all akan dapat. Okay, sampling media. Okay, sampling media kita adalah coconut shell, charcoal, solid solvent tube. Okay, letakkan gambar macam mana. Okay, you attach lah gambar real ke gambar dan sebagainya. Boleh dapatkan dekat website. Okay, analytical method adalah gas chromatography. Okay, so yang ni pun you boleh ceritakan sedikit lah. Nak bagi penceritaan tu. Tak adalah jump terus kepada calculation kan. Ada orang kata daripada starting, okay, start, ada dia punya pertengahan kan. Okay, you ceritalah macam mana proses lepas dapat result dan sebagainya. Sampel akan dianalyze menggunakan analisis gas chromatography. Okay, so ini adalah validated method lah. Kita akan pakai NMAM 1501. Okay, molecular weight for toluene bla bla macam ni lah. Yang ni kenapa digunakan, jangan guna yang lain. Jangan guna 92.0 dan sebagainya. Guna yang ini sebab saya dah bagi dah. Okay, jangan pakai molecular weight yang selain daripada molecular weight. Nanti akan dapat result yang lain. Saya gunakan satu sahaja jawapan dia. Okay. Alright. So setakat ni boleh tak? Faham tak tentang penceritaan case study ni? Sebab you all nak hantar 2 minggu lagi ni. Okay. Boleh So saya nak pergi kepada table dah ni. Okay, so dalam table ni, saya nak yang ni based on kepada maklumat pensapelan lah, analisis yang saya akan berikan ni. Jadi dalam ni you all kena tahu apa method, apa kaedah pensapelan, media pensapelan, macam mana kaedah analisis dia. Okay, so kena tahulah penukaran unit sebab dalam ni ada tak dalam miligram.
Okay, concentration milligram per meter cube ni kan. So you all boleh sebab ni ada apa ni? Okay. So yang ni dia pakai. Yes. Sebab kita ada, perasan tak? Kita punya solid sorbent tube tu ada front dengan end kan? Front dengan back end dengan front end tu kan? Front. So yang ni ada 50 miligram, yang ni 100 kan? So yang ni kita akan baca lah. Dia ada. So saya tak naklah dalam ppm. Dalam ppm dia tak bagi ni kan? Yang ni dia pakai miligram per meter cube. Boleh je. Okay, so dalam miligram ni macam mana dah dapatkan dia adalah ini front section ni tolak dengan backup section. Sepatutnya backup section ni tak ada pun, tapi mungkin terlalu banyak contaminations dekat area tu, dia terada juga. Sepatutnya tak ada. Okay, jadi you all tolakkanlah. Total toluene mass ni adalah front section tolak dengan backup. So akan dapat ini. Okay. So blank corrected ni macam mana? Blank corrected. Macam mana dapatkan dia? Blank corrected mass. Dapat tak? So kalau blank corrected ni, blank 1 0.04 tolak 0.01. Okey, sama je lah. Semua ni adalah blank 2, blank 3 ni. So yang ni blank you pakai je sebab dia plus minus sahaja untuk blank ni. Boleh dapatkan blank corrected mass. Okey. So air sample volume kena pakai formula meter cube. Macam mana nak pakai ni ada dalam my notes. Dan lepas tu bila dah dapat concentration, ingat tau. Kita punya ni adalah in terms of kepada gas ataupun vapor. Wajib dapatkan dalam ppm punya unit. So tukarkanlah. You all kena tukar daripada miligram per meter cube. Jadikan sebagai ppm. Ada formula saya kepilkan kat sini juga. Ni. ppm sama dengan miligram per meter cube darab dengan kita punya reference number 24.45 bahagi dengan molecular weight. Molecular weight ni pakai 92.14. Jangan pakai another molecular weight. Okay. Right. So next. Kalau saya laju bagi tahu ya. Okay. Alright. So lepas tu saya pergi kepada table 1. Table 1 ni you all kena tahu, you kena kira lah purata kadar aliran udara dia. Purata dia apa? Purata ni adalah yang ni tambah yang ni bahagi dengan 2. So dapat value ni. Okay. Average sample, pre-sample maknanya pre-calibrate tambah dengan post-calibrate bahagi dengan 2. Contoh 0.050 tambah 0.052 bahagi 2. So akan dapat value kat sini. Okey. Boleh so yang ni you all kena tahu 07 ni adalah 7 pagi hingga pukul 9 pagi. So berapa minit? Kat sini ni tak ada waktu, tak ada duration punya column. So tambah duration. Duration ni mesti dalam minit. So kalau pukul 7 sampai pukul 9, 2 jam. So dia adalah 1 jam 60 minit kan. So 120 minit. Yang ni perlu tahu. Yang ni tak ada tau. So saya beritahulah. For those yang tak join kelas ni, jangan buat silap pula. Okay. You kena ada sediakan another column lagi yang tak ada ni adalah duration. Minit. Okay. Lepas tu apa lagi? Ingat isi padu udara ni wajib dalam liter lah. Okay. Alright. So air sample volume. Okay. Lepas tu so setakat ni dah ini tak ada apa. Ini dalam calibration. Belum kepada sample lagi. Okay. And then kita pergi kepada table tu. Oh, dia ternaik atas. Sepatutnya table tu ni laboratory data. Okay. Ini laboratory data ni yang lab bagi kat kita lah. Orang lab. So, nama workers ni ada 3. Aina, Hafiz, Kumaran. Okay, ada 3 orang. Kan tadi kan? Dalam kita punya senario ni ada 3 workers kan? Ini. Ada 3 workers. Mana? A group ni involved in mixing one of the main solvent. Okay, so dia ada 3 Okay, so now kita tengok kepada table 2. Okay, untuk table 2, you all kena kira weight of toluene. Okay, weight of toluene ni macam mana? Macam mana dapat dia?
kena tambah lah. Yang ni tambah yang ni. Lepas tu dapatkan dia punya purata dia. Okey, lepas tu tolak dengan kena tolak tak? Siapa tahu? Kena tolak tak dengan blank corrected mass ni? Everyone know? Siapa tahu? Ada saya explain hari tu dalam kepada siapa dalam ada satu group lah, dia tanya macam mana nak buat pengiraan antara kalau ada proses melibatkan vapor ataupun gases. Anyone know? Macam mana dapatkan dia punya ni? Untuk sampel ni, front section tambah dengan backup section. Lepas tu macam mana dapatkan dia punya blank corrected mass dalam miligram ni? Ada yang tahu tak? Anyone? Tak ada ke? Dalam 20 orang ada 90 orang. Okey. Tahu tak macam mana nak guna? Macam mana nak tahu dia punya blank corrected mass ni? Tak ada seorang tahu ke? Kalau total toluene, total ni adalah 0.480 tambah. Oh yang ni kejap. Ini tak ada toluene. Ni. Yang ni tambah dengan ni dapat total toluene. Cuma blank corrected ni. Anyone know? Ada yang tahu? Ada yang tahu, nanti saya tambah lagi setengah markah untuk yang tahu tu. Cepat. Bagi markah bonus ni. Siapa yang selalu tak datang kelas tu. Ada yang nak jawab ke? Kalau saya bagi jawabkan, nanti ada jawapan pula. Saya nak tahu ni. Blank corrected ni. Madam, dia kena tolak dengan blank. Yang total tu. Tolak dengan blank yang disediakan. 0.480 kan? Tambah dengan ni adalah total toluene. Cuma blank corrected mass ni. Macam mana dapatkan dia? Tolak? Tolak macam mana tu Aiman? Tolak dengan mana? Tolak dengan blank ke? Ni ada blank kita ni ada 3 ni. Ada 3 blank. Kenapa ada 3 blank? Blank 1 ni adalah untuk Aina. Ni untuk workers 1. Workers 2 ni adalah untuk blank 2. Yang 3 ni adalah untuk blank 3. Pekerja 3. Okay. Pasal tak ada kita ada 3 blank. Blank 1, blank 2, blank 3. So yang ni, blank 1 adalah kepunyaan Aina. Blank 2 adalah kepunyaan Hafiz. Blank 3 adalah kepunyaan Kumaran. Perasan tak kita, Aina ni, dia ada 4 bukan 4. Maksudnya, perasan tak kita punya, period. Period kita, dia starting dengan apa? Pukul berapa Aina ni? Pukul 7 kan? Pukul 7 sampai, tengok Aina saja. Pukul 7 sampai pukul 4. Pukul 7 sampai pukul 4. Okey. Jadinya dia ada dalam ni dia pakai apa? Apa dia punya shifting of the sample tu? Dia pakai apa? Dia pakai SPSS pula. Apa nama dia tu? Yang tu masuk peksa tu. FPCS? FPCS. Okey. FPCS Sorry, FP pula dah. Apa FPCS tu? Full period Consecutive betul. sample. Siapa ni? Siti Bahiyah ke? Sufi, madam. Sufi. Okey, Sufi betul. FPCS. Full period consecutive sample. Jadi awak kena letak ni. Saya bagi tahulah tak apalah yang ni wajib letak dalam you punya report. Dalam case study tu mengatakan semua workers menggunakan ini. Saya tak tahulah apa benda nama dia ni. Dekat mana nak letak tu, madam? Yang tu letakkan dalam you punya ni, dekat area ni. Process description ni. Process description boleh, dalam discussion boleh. Dua ni boleh. Dekat area sini. Okey. Maksudnya wajib ada FPCS lah.
Mengatakan workers dia pakai ini. Semua sama ni. Macam si Hafiz. Hafiz dia start kerja pukul 7, sama je. Semua sama. Semua dia start pukul 7, habis pukul 4. Maknanya dia pakai full period consecutive sample. Bukan FPSS. Ini bukan. FPSS ni dia pakai satu sampel je untuk the whole period tu. Yang ni dalam the whole period dia ada 4 sampel. Maksudnya pukul berapa? Mungkin daripada pukul ini kan. Pukul berapa ni? Pukul 7 hingga pukul 9, satu sampel. And then dia stop, dia pakai. Dia stop, dia pakai yang baru pula. Pukul 9 sampai pukul 11. And then dia stop again. Lepas tu pukul 11 sampai pukul 1. Lepas tu pukul 1 dia rehat. Wajib bagi tahu. Okey, sebab yang tu ada pemarkahan dia. Okey, pukul 1. That's why I cakap kalau you bagi ChatGPT ke mana-mana AI yang buat you punya ni, you akan dapat hallucinate lah punya report. Dia tak faham tau, kecuali you tahu macam mana nak olahkan dia. Okay, you kena boleh dapatkan an idea. Saya tak salahkan you all pun untuk dapatkan, tapi kalau you tiru bulat-bulat tu dia akan nampak pelik lah report tu, case study tu, sebab dia bukan manusia, dia tak faham the theory of CEM. Dia tak sama tau dengan era lain. Kalau CEM ni dia kemanusiaan sedikit. Dia ke arah, tak tahu lah macam mana nak explain about the etika tu. Jadi hanya technician tu sahaja yang tahu. Okay, jadi you all kena tahulah macam mana nak mainkan dia punya process period tu. Okay, kalau tak tahu, tadi kan contohlah tak letakkan FPCS tu kan. Jadi dia akan mengarang bodoh je lah. Orang kata straight je tanpa tahu proses tu akan bertukar. Maksudnya sampai kenapa kena ketukar? Because of dia tak nak berlakunya breakthrough. Yang tu you all kena alert lah about that term dalam solid solvent tube. Okay, masukkan sedikit lah benda breakthrough tu dalam you punya discussion. Okay. Okay, next. Apa tu? Ada soalan ke? Sharifah. Okay. Apa lagi yang ni? Yang ni tadi tu, blank corrected mass tu. Belum lagi. Aku tak ada bunyi. Macam mana tu? Macam mana blank corrected mass? Kena nak kira dia. Kalau average 0.0, okey lah, saya bagi tahu kalau blank 1 0.04 tambah 0.01 you akan dapat 0.05. So yang ni dia tak isi lah. Ni tak ada tau. Ni tak ada. Dia ada kat sini saja. Boleh tak ni? Boleh faham tak? Saya beritahu lah senang. Sebab takut nanti you all tersilapkan. So blank corrected mass tu untuk blank sajalah. Ya, betul. Okey, boleh so area maksudnya untuk yang bahagian P1 toluene sampel ni tak ada. Dia akan dash je lah. You all dash sahaja. Okey. Dia ada dekat sini. So kalau yang ni tak ada bacaan lah untuk toluene ni. Dia ada di sini saja. Kalau 0.05, yang ni 0.07, yang ni 0.006. Boleh Okey ke? Okay, madam. Okay, so average dia ini. Alright, okay, next. Apa lagi? You all perlu tahu Okay, so yang ni you kena kira sendirilah concentration ni. Okay, next. Yang ni you kena tahu ni. Yang ni kena tunjukkan dia punya cara pengiraan dia. Okay, so Aina total mass dia 0.5, blank corrected mass dia. Macam mana you dapat blank corrected mass dia? Okay, tunjukkan satu saja pun, bukan tunjukkan satu, tunjukkan semua. Sebab semua ada markah tu. Satu. Sebab total dia 100%. Markah dia 100%. Saya akan ambil 20%, total dia 100%. So, kalau you dapat 100% ni, 20 markah lah you dapat. Okay. Sebab total kita adalah 20 sahaja. Cuma markah dalam case study ni saya akan ambil 100%. Total dia. Okay, next. Dia punya table 3.
Okey, untuk table 3 ni adalah dia untuk apa ni concentration. Concentration 8 hour tall wind. Concentration dia. Jadi you all kena kira lah satu persatu. Siapa satu persatu tu? Aina, Hafiz dan juga Kumaran. You all kena tunjukkan dalam apa? Dalam unit miligram per meter cube dan juga ppm. Lepas tu proses dia, satu lagi you kena comply. Macam mana nak tahu comply status ni? Okey, pergi dekat use regulation, cari nama toluene. Tengok berapa PEL dia. Okey, contohlah saya beritahu PEL toluene adalah 0.1. Saya bagi tahu je ni bukan betul ni. Tiba-tiba dekat you punya kira ni 0.1 ppm lah contoh. You kira kat sini adalah 0.3 ppm. Maksudnya dia tak comply. Tak comply. Okey. Lepas tu yang ni 0.01. Yang ni 0.03. Yang ni semua comply. Perasan tak? Dalam kita punya prosedur, salah satu worker tak comply, what happen? Ingat tak lagi kita punya prosedur tu? Tambah lagi 6 sampel. Yes. Wajib letakkan dalam you punya dekat sini. Dekat mana ni? Dekat discussion dan juga recommendation. Boleh? Okay ke? In case. Saya tak cakap ada dia punya tu. Saya kata in case. In case kalau you kira salah satu worker tu tak comply dengan PEL. Maksudnya higher than berapa persen kan daripada value PEL yang ada dalam use regulation. Jadi you all kena tambah another 6 extra lagi lah sampel. Jadi total dia 9. Okey, faham ke? Yang tu kat mana nak tambah, yang tu kat mana nak letakkan you punya idea tu adalah dekat recommendation dan juga discussion. Recommendation ni you kena letak control measure lah dan juga apa pandangan you as hygiene tech 1. Okey, boleh ke? Siapa tak dapat? Madam. Ya. Kalau yang TWA ni kena buat similar exposure. Bukan similar ke? Sebab dia 7 sampai 6 kan? 7 sampai 4 kan? Zero exposure lah. Maksudnya dia cukup 480. Sebab dia pukul 7 sampai pukul 6 kan? 7 sampai pukul 4 kan? 7 sampai 4 adalah 8 jam. Zero lah, zero exposure. 480. Boleh ke? Kalau similar dia tak cukup ni. Semuanya cukup. Maknanya as it is 480. Okey ke? Boleh faham tak Aiman? boleh madam. Okey, boleh? Okey. Alright, so saya nak pergi kepada report writing guideline. Yang ni tolong tengok muka surah 44 dalam guidelines. Okey. So dalam guidelines tu apa yang ada? Executive summary, introduction, sampling, objective. Okey, saya tunjukkanlah saya punya contoh report Okey, report dia ini contoh saja Okey, ini adalah dia punya nama lah. Apa benda nama ni reka sahaja. Nanti saya bagi contoh dia punya front page. You all letakkan saja yang you all punya tu. Ada table of contents. Okey. Lepas tu semua-semua ni lah ada table of contents, ada executive summary. Apa yang perlu ada dalam executive summary? Tengok dalam you punya guidelines. Guidelines dia kata apa? Siapa tahu guidelines? Guidelines dia cakap apa? Pergi dekat mana guidelines dalam you punya soalan. Lupa saya beritahu tadi. Soalan yang saya share tadi tu, saya ada letakkan dalam you punya GD dalam Google Drive you. Okay, dalam folder assessment. Okay. You all boleh tengok dalam assessment 3. Assessment 2 kita adalah lab report. So yang ni adalah assessment 3. Okay, untuk guidelines, guidelines tu muka surat 44. Boleh tengok sama-sama.
Di mana dalam muka surat 44 tu mengatakan apa yang perlu ada dalam executive summary ni. Nanti saya tunjukkan jugalah yang real punya executive summary yang saya submitkan kepada Dosh dan juga kepada clients lah. Client kat sini adalah company yang hire kita untuk buat CEM dekat tempat kerja dia. Okey. Sekejap saya tunjuk tunjuk ke you punya ni. Sekejap guidelines Guidelines. Sekejap saya keluar sekejap. Saya tak tahu. Guidelines. Surat ni ish ada. Muka surat 44. Sekejap. You all boleh tengok sama dengan saya muka surat 44 tu. Okey, yang ada adalah you all kena letakkan dia punya bukan proses report title page tu ialah kan ada title report, ada type of monitoring. Type of monitoring tu you kena beritahu personal monitoring, bukan area. Lepas tu report reference number. Report reference number ni yang macam ini. So you beritahulah ni nama syarikat. Nama syarikat ni lepas tu beritahu personal baseline, bukan baseline, personal chemical exposure monitoring report. Lepas tu apa perlu ada lagi adalah report reference number. Report reference number ni you reka sahaja. Make sure adalah 2026. 77 ni adalah nombor kita buat. Berapa kali dah buat. Ni kan. Jadi it's depend on you. Reka sahaja. Jangan cari yang betul lah. Okay, lepas tu hygiene tag ni adalah hygiene tag you all punya member. So you all ada berapa orang? 4 orang kan? Contoh Aiman, Muhammad Aiman. Letakkan dia sebagai hygiene tag. Dosh registration number ni reka. Okey, lepas tu date of monitoring adalah tahun ini. Kalau you submit pada minggu ke-14, minggu 14 kan? Tulis sebelum minggu ke-14 tu lah. Okey, dia punya date of monitoring. CHRA assessor name kena ada lah. Sebab tanpa CHRA assessor name tak ada hygiene tag. Sebab kita adalah berpandukan kepada hygiene tag CHRA report. Okay, lepas tu date of CHRA ni adalah sepatutnya sebelum yang you all buat monitoring. Contoh you all buat hari ni berapa bulan? 22 hari bulan Jun. So yang ni mungkin 2 bulan. Contoh 2 bulan awal. So 22 April macam tu lah. Okay Alright. So ini prepared by siapa? You all lah. Bagi tahulah you all punya nama syarikat dan sebagainya. Okay. So itu adalah report title. Okay. Dan saya pergi kepada executive summary. Dalam executive summary ni perlu ada apa? You all perlu ada purpose. Apa purpose you? Executive summary ni purpose dia adalah buat apa benda, main activity dia apa, findings, ada apa, recommendation. Executive summary ni apa yang perlu, apa maksudnya summary lah, result sekali macam tu. Okay. So yang ni sama je lah Tolwyn dan Pinshop. Okay. Itu executive summary. And then work unit ni you all boleh buat lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Ini dia punya result dia kan. Summary of personal ni kan. Introduction. Introduction kat sini ni sikit sangat kan. Saya tak nak, sepatutnya panjang. Introduction 1 pages saya nak. Okay, apa yang perlu ada dalam introduction? Okay, background. Background information tu ada dalam ni tadi. Saya ada share dah tadi background ni. Background kat sini. Ni. Dia ada apa benda ni. Ceritalah. Kalau tak cukup, cari. Kat mana buatlah olahan sedikit. Cari mana-mana sumber dekat internet ada. Okay. Background information on workplace. Process description.
and work activity of dekat monitored area tu. Okay, jadi you kena beritahu lah objective of monitoring apa. So kat sini ada dah lah. And then apa lagi, name of hygiene itu, number shift and the number of worker every work unit kena ada dalam introduction. Ingat yang ni ada dalam muka surat 45. Tolong tengok. Nanti kan you all tahu, Madam, introduction ni saya nak letakkan apa, informasi apa saya nak letakkan dalam introduction. Tengok dalam guidelines muka surat 45. Ada semua tu. Objective of monitoring, date of monitoring, you all jadikan dia sebagai karangan lah buat penceritaan. Okay. Lepas tu apa lagi? Methodology. Ni particulars dia lah. Method. Methodology ni you beritahu lah. Method use. Apa lagi? List of equipment. Awak pakai apa? Type of sampling media you pakai. Sampling media you pakai apa? Solid, solvent tube. Lepas tu type of monitoring you pakai area ke personal. Personal bagi tahulah letakkan dekat breeding zone. Macam tu lah. Ceritalah you all pandai lah buat macam tu kan. Okay. Lepas tu apa lagi? Findings. Findings you beritahu kita bukan area monitoring area kan. So you all findings dekat nombor 5 ni. Yang ni dekat nombor 5 punya proses ni. Yang ni. Method. Method dan juga findings lah. So yang ni you all kena letakkan lah dia punya personal monitoring result. Ada muka surat dekat finding ni 5.0. Okay, personal monitoring result ni adalah dekat 5.0. Monitoring result area, name of chemical sample, work area, work specification. Yang ni result TWA ni result yang you all kira. Yang ni adalah summary lah. Compliance tak? So kan tadi kan perasan tak? Kita kira dia compliance tak ni kan? Dalam ni. Masukkan dalam table 5.0 tu. Findings tu. Okay. Alright, next. Apa lagi? Lepas tu you all perlu ada ni. Adalah process description yang tadi tu. Ni process description. Proses dia. Proses flowchart dia. Memula apa ini dia ambil dekat gases kan. Tapi you ambil lah dekat printing punya area, kedai printing. Okay. Letakkan juga yang tu. Kat mana nak dapatkan gambar tu medium? Cari dekat internet lah. Okay. Nak cari dekat real pun boleh tapi takut tak dan masa kan. Cari dekat mana-mana tempat dekat website lah. Dekat internet banyak je sumber-sumber. Dalam TikTok ke apa ke. Jadikanlah. Ada ini flowchart maksudnya mula kena buat apa. Mana proses kerja tu. Okay. Lepas tu apa lagi? Plan layout. Okay. Dalam ni ada tak plan layout? Dia tak suruh letak. Tak ada. Okay, report writing ni tak ada kan? Tetapi dalam you punya guidelines perlu ada plan layout ni dekat mana? Dekat area appendix. Dia nak plan layout. So letakkan sekali plan layout. Madam tak tahulah plan layout tu macam mana. Macam ni rupa dia. Ini plan layout. You boleh je cari dekat internet. You pun scale lah. You letakkan pangkah. So ini adalah tempat painting. So saya tahu lah, kat sini rupanya painting tu berlaku. Okay. So ini adalah plan layout. Letakkan dalam kat mana? Appendix area. Okay. Lepas tu ini objektif dia, general objektif. Objektif dia apa? Yang ni you ada. You salin lah yang ni. Okay, you salin yang ni. General objektif dia adalah to evaluate exposure level of chemical hazardous to health as required under the occupational safety and health use and standard chemical bla bla bla. Ini memang semua wajib ada lah. Ini bila mana kita buat report CEM perlu ada this one. Okay. Lepas tu specific objektif. Apa? To identify and classify work section and work area with regard to toluene exposure to be monitored. Lepas tu sama inilah. Ini adalah dia punya
objektif. Lepas tu method, yang ni kan kita kan ada, perasan tak? Ini pump dia orang. Tak sama dengan pump kita. You all boleh cari je pump yang kita pakai dekat lab hari-hari tu. Okay, ada dalam internet ada. Nama dia adalah Gillian pump. So yang ni lain nama dia. Nama dia Sensodyne. Kita Gillian Air. So nanti you all cari. Ini adalah methodology. Instrumen apa you pakai. Calibrator, dia pakai calibrator Gokal macam ni. Calibrator kita lain. So make sure pakai yang alat yang kita guna dekat lab. Okay. Kat mana nak dapatkan media? Nak pergi dekat bilik Cik Isa ke? Tak apa, dalam internet pun ada. Tak semestinya real punya. Jadikan make sure calibrator yang kita gunakan tu jadikan dia sebagai calibrator yang dalam case study ni. Okay. Serial number ni reka sahaja, specification ni tengok kepada calibrator yang kita guna tu lah. Okay, and then ni collection media, yang ni yang ada lah, kita pakai solid solvent tube kan, toluene dan sebagainya. Okay, so yang ni selection of work unit, yang ni pun you all perlu ada lah dalam dia punya report tu. Okay, lepas tu, okay ni calculation ni, calculation factors ni kan, apa perlu ada, ni lah actual volume. Ini kena kira ni nak dapatkan concentration tu. Okay. Yang ni saya bagi tahu dah ni, ada PC, ada T. Kat mana nak dapatkan PC T tu medium? Ni ada, saya letakkan lah ni. Ni perasan tak? Dalam ni ada. Temperature during calibration 23, temperature during sampling 31. Ni ada data ni. Make sure everything yang saya letakkan dalam case study ni semua digunakan. Kat mana nak gunakan ni? Nak cari concentration dekat sini. Ni concentration ni. Mana? Ni. Ini concentration milligram per meter cube ni. Ini adalah actual, mana volume, air volume. Tak, kat sini. You kena ada satu lagi dia punya column untuk cari apa? Untuk cari ni, corrected actual volume. Sebab kita akan gunakan ni PC darat T bahagi dengan ni. Okay. Lepas tu apa lagi? Yang lain tak ada, yang ni tak perlu. Okay, then result. So results you macam ni lah. Okay, result. Personal monitoring, apa benda personal. Yang ni, ini atas inisiatif masing-masing lah. Bagi saya tak perlu pun buat macam ni. Tak perlu buat macam ni. Buat bentuk karangan saja. Okay, personal monitoring result dia adalah berdasarkan yang you all kira tu lah. Okay, discussion. Okay, discussion saya tak nak yang macam ini. Saya tak nak 1, 2, 3. Saya nak semua bentuk perenggan, bentuk paragraf. Okay, the result of personal chemical exposure monitoring bla 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 bla. Okay, so bagi tahulah. Ceritakan tadi FP apa pekerja buat menggunakan FPCS punya ni type bla bla. And then recommendation dia apa? Recommendation follow kepada USH regulation. Okay, menggunakan hierarchy hierarchy of hazard control. Kita akan pakai yang ni ketiga ke bawah. Kita pakai engineering control, administrative quality control dan juga PPE. Yang ni boleh reka lah. Okay, lepas tu itu sajalah kot. Yang lain tak ada apa rasanya. Conclusion ini je lah. Conclusion dia personal ni sama ada. Conclusion saya ni kan sikit je kan dia buat kan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat je. Saya nak you all panjangkan sedikit. Mungkin ada dalam 10 ayat macam tu. Okay. Bagi tahu dia sama ada di comply ke tak dan tambahlah macam mana you nak recommend. You summariskan balik dekat conclusion ni. Okay, lepas tu report prepared by siapa nama orang hygiene tech tu. Lepas tu, inilah appendix form ni, appendix 1 ni apa? Apa yang perlu ada dalam form A, certificate of hygiene tech 1. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Kat mana nak dapatkan hygiene tech 1 punya cert? Contoh, boleh tengok dalam internet ada. Lepas tu appendix 3 ni data sheet. Data sheet siapa? Data sheet adalah data sheet toluene. Cari data sheet. Hari tu saya dah ajarkan dekat IHS 232 macam mana nak dapatkan data sheet. Okay.
And then calculation data. Yang ni adalah majority markah. Markah banyak kat sini. Saya nak tengok. Kalau ingat kalau ambil daripada ChatGPT semuanya tu dia macam pelik sikit. Saya boleh trace. You all kira menggunakan ChatGPT. Jadi saya tengok kat situ. Tolong pakai yang sebetulnya lah dalam calculation data ni. Lepas tu calibration certificate. Ni tak perlu. Yang ni tak perlu letak. Yang ni nanti you nak jadi hygiene tech baru you letak. Ini pun tak perlu letak. Ini nak. Appendix ni nak NIOSH method. NMAM 1501. Letakkan. Lepas tu dah itu sahaja. Lepas tu lagi satu lagi tu kan layout tadi tu. Plan layout. Gambar nak bagi gambar yang real ke apa ke itu is depends pada you punya group lah. Okay, so setakat ni ada soalan ke? Ada soalan tak? Sebelum saya dismiss all of you. Ini dia punya rubriks. Ingat tau, you ambil kalau lebih 20% AI, 30 persen lah, saya akan tolak banyak lah. Make sure macam mana nak tahu you punya AI tu tak melebihi 20%. Masukkan you punya report ni dalam Turnitin. Okay, Turnitin. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Madam, macam mana nak access Turnitin tu? Okay, Turnitin ni nanti saya tunjuk cara dia macam mana macam saya ni memang dah ada account. Setahu saya lecturer je boleh access benda-benda gitu. Boleh. Student susah sikit. Boleh? Student boleh. Student boleh. You pakai je yang free punya account. You buat je Turnitin punya bukan login, sign up. Pakai yang satu kali pakai tu sebab Turnitin ni dia kena bayar. Pakai yang free tu sebab you pernah pakai lagi tak Turnitin? So nanti nak pakai juga untuk FYP. Sebab dia you pergi dekat Turnitin login sign up tu pakai yang ID student. Rasanya boleh. Cuma you tak boleh tengok macam mana proses untuk deducted tu. You tak boleh alter. Kami as educator saja boleh alter tu. You all tak boleh as it is. Macam mana kat mana you ambil sources of AI tu dia akan keluar lah. Tapi dia tak bagi tahulah you ambil dekat area mana. Cuma dia detected as AI. Ingat kalau lebih exceed 20% ada penolakan markah. Okay. Kalau tak ada tolak markah. Baguslah kiranya. So you all kena humanize lah you punya penulisan tu. Okay, tak boleh. You boleh dapatkan an idea tapi tak boleh tiru 100%. Macam tu. Kalau tiru tu memang dia detected. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan, saya dismiss all of you here. Kalau ada, contohlah masa you nak buat case study tu, ada tiba-tiba tak faham ke dan sebagainya, boleh je. Boleh tanya saya. Okay. Alright, itu sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam, madam. Terima kasih, madam. Selamat malam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay, sama. Madam. Ya, saya.